Okey bos, hari ni kita nak review lori yang jarang-jarang orang review. Ni kita panggil body penjara. Kita pasang dekat kepala Isuzu MPR 75 yang baru. Body ni dia panjang 17 kaki, bawah adalah body besi, tengah kita pasang dengan jaring, atas ialah bumbung aluminium. Keliling dia memang siap dengan canvas. Sekarang canvas dia kita lipat naik. Tepi ni kita buat satu pintu untuk orang boleh naik. Sebab lori macam ni, dia memang cadang untuk boleh muat barang dan boleh muat orang. Kita naik dalam, kiri kanan penuh dengan kerusi. Kerusi ni memang kita boleh lipat. Kalau masa tak nak bawa orang, boleh lipat naik. So, ruang akan jadi lebih besar. Kalau kita buka turun, memang kita boleh duduk lah. Agak ramai juga boleh naik kiri kanan, siap dengan kerusi. Atas dia adalah bumbung aluminium. Ni macam bumbung rumah dah ni. Canvas dia, depan, di tepi, semua ada canvas. Belakang pun ada satu canvas. Di bahagian sini, kita pasang dengan jaring sekeliling. Orang duduk dalam boleh tengok luar. Orang luar pun boleh tengok ke dalam. Dekat zoo pun ada juga lori macam ni. Biasa kita pergi safari, kita duduk dalam. Singa dengan harimau duduk luar. Belakang ni siap dengan satu tail lift. Kalau tail lift ni tak buka, kita boleh keluar dengan pintu yang ini. So, kalau kita pakai lantai besi macam ni, kira dia tak licin lah. Belakang kita siap dengan satu tail lift jenama PHE. Dia boleh ambil muatan sebanyak 1.5 tan. Ketinggian tail lift ni 5 kaki, lebar dia ikut body 7 kaki setengah. Tail lift ni kita ada dua cara boleh control. Kita boleh control atas ini atau kita nak control pakai remote control dia. Apabila tail lift dah buka habis, kita boleh naik turun daripada belakang. Lori macam ni biasa dibeli oleh jabatan kerajaan seperti polis, askar pun ada order. Lepas tu masjid daerah, klinik, hospital pun akan order. Lori ni dia memang cadang untuk muat barang dan juga muat orang. Kalau nak body macam ni, sebut je boh, kita nak cari lori body penjara. Kita faham selalu. Sekian, terima kasih.